rumah ni tak suka buat kerja pun. Tapi semua tak nak mengaku. Arif tahu. Sebenarnya, Mama tu tak suka masak. Sebab dia takut kena komen dengan Toma. Kak Yan pula, sebenarnya dia alergik dengan baju raya. Sebab dia tak pandai gosok. Sebenarnya, Pak Su ni dia cacah je. Sebenarnya dengan pelaya pun dia tak tahu. Yang ni pula maklum. Sebenarnya, Arif rasa maklum ni dia berlakon busy je. Nanti tak adalah orang nak tanya dia. Singgah lagi ke? Arif, sini je. Sini. Arif, kenapa cakap macam ni pasal dia orang? Tapi, semua cakap betul lah, Abah. Kita kan kena jujur. Abah faham. Tapi Arif tahu tak? Walaupun ibu penat memasak, dia tahu air tangan dia penuh dengan kasih sayang. Barulah makanan kita akan jadi lagi sedap. Kakak tetap gigih gosok baju. Sebab dia nak kita jadi keluarga yang paling siaga dan ceria di hari raya. Pak Su pula, walaupun dia tak berapa nak cakap, dia tetap cuba untuk baiki segala yang mampu. Sebab kita kena saling bantu-membantu. Barulah keluarga jadi bahagia. Dan kalau kita tersalah cakap, nak cakap apa? Minta maaf lah, ya. Lah, terima kasih lah. Udah kuih tak kita orang semua. Kenalah minta maaf. Sebab dioranglah raya kita selalu seronok dan meriah. Arif minta maaf. Arif tak tahu pula yang Arif tersalah cakap. Tak apa, Arif. Nanti Arif pergi minta maaf kat diorang. Okey? Arif nak tolong Abah tak? Nak. Nak? Pagi. Siapkan Momo untuk beraya. Pergi cari Momo. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maafkan Arif ya sebab jujur sangat. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin.